Selamat datang. Pernahkah anda terfikir macam mana seorang ahli terapi kat Kuala Lumpur dengan seorang penyelidik kat London boleh cakap pasal kerisahan dan dua-dua faham benda yang sama? Itulah kuasa buku yang kita nak kupas hari ini, DSM-5. Boleh kata ia macam satu peta yang cuba melakarkan betapa kompleksnya minda manusia. Ini soalan paling penting kan? Cuba bayangkan kalau tak ada bahasa yang sama, macam mana kita nak pastikan diagnosis tu konsisten? Macam mana para penyelidik nak kaji rawatan dengan betul? Dan macam mana kita nak buat polisi untuk bantu mereka yang memerlukan? Memang huru-hara jadinya. Jadi, di sinilah DSM-5 ni main peranan. Dia macam penterjemah universal untuk kesihatan mental. Okey, jadi apa sebenarnya DSM-5 ni? Cuba bayangkan anda ni seorang ahli botani tengah berada dalam hutan tebal pengalaman manusia. DSM-5 ni lah buku panduan anda. Dia yang tolong anda bezakan antara pokok-pokok yang berbeza. Tapi dalam kes kita ni, ia adalah keadaan kesihatan mental, lengkap dengan penerangan dan ciri-ciri yang jelas. Senang cerita, macam ni lah fungsi dia. DSM-5 ni bagi satu set kriteria yang semua orang guna. Maksudnya, diagnosis untuk gangguan keresahan dekat Malaysia sepatutnya nampak sama macam diagnosis kat Kanada. Dialah standard yang membolehkan kita semua bekerjasama dan faham antara satu sama lain di seluruh dunia. Dan kenapa ia sangat penting? Cuba bayangkan dunia tanpa benda ni. Rawatan tu macam main teka-teki je. Duit untuk penyelidikan pun entah ke mana. Seseorang tu mungkin dapat diagnosis yang lain terus, hanya sebab dia pindah bandar. Jadi DSM-5 ni lah yang bawa keteraturan dalam keadaan yang boleh jadi sangat kelam kabut ni. Okey, jom kita tengok pula macam mana ia berfungsi. Kita nak faham logik di sebalik diagnosis dalam DSM-5 ni. Dan kita akan nampak satu perubahan yang sangat besar dalam edisi terbaru ni. Satu anjakan daripada tengok kesihatan mental ni macam suis lampu, on atau off, kepada sesuatu yang lebih, macam spektrum. Inilah dia perubahan paling asas tu. Dulu, orang tengok gangguan ni macam kotak-kotak yang tetap. Sama ada anda ada kemurungan atau tak ada. Tapi DSM-5 dah beralih daripada idea tu. Sekarang, ia terima hakikat yang kesihatan mental ni wujud dalam satu spektrum. Dia bukan macam suis lampu, tapi lebih macam suis dimmer yang boleh laras. Kenapa ini penting? Sebab ia lebih mencerminkan realiti. Seseorang tu mungkin ada simptom yang ringan, tapi tetap perlukan perhatian tanpa perlu capai tahap teruk untuk masuk dalam kotak tu. Jadi, macam mana diagnosis ni dibuat? Semuanya berdasarkan kriteria diagnosis. Kiranya untuk setiap gangguan, ada satu senarai semak yang sangat terperinci. Contohnya untuk diagnosis kemurungan, seseorang tu mungkin kena ada sekurang-kurangnya 5 daripada 9 simptom dan simptom tu mesti berlarutan selama 2 minggu. Benda-benda inilah yang jadi asas untuk pastikan proses diagnosis tu lebih objektif. Tapi kriteria ni semua bukan main reka je tau. DSM-5 sentiasa cuba sahkan diagnosis ni dengan bukti-bukti saintifik. Mereka akan kaji faktor macam penanda genetik, corang aktiviti otak yang sama antara pesakit dan sama ada orang yang ada diagnosis sama ni bertindak balas pada rawatan dengan cara yang lebih kurang sama. Sains sentiasa bergerak dan DSM pun cuba untuk kejar. Okey, cukuplah dengan teori. Jom kita tengok beberapa contoh supaya kita lebih faham dan nampak benda ni dengan lebih jelas. Untuk bahagian seterusnya, kita akan tinjau sikit beberapa kategori gangguan yang berbeza. Kita mula dengan satu yang ramai orang tahu, ADHD atau gangguan kurang daya tumpuan dan hyperaktif. Definisi ni merangkumi dua perkara utama. Satu, susah nak bagi tumpuan yang kadang-kadang kita semua rasakan. Dan satu lagi, corak tingkah laku yang hyperaktif dan impulsif. Tapi kata kuncinya kat sini ialah ia berterusan dan sampai mengganggu fungsi harian. Dan ni contoh yang sangat jelas macam mana DSM cuba huraikan tingkah laku manusia yang kita boleh faham. Petikan daripada kriteria ADHD ni tunjukkan macam mana istilah klinikal tu sebenarnya diterjemahkan kepada pengalaman yang kita boleh kaitkan. Fikiran melayang, tak fokus bila orang cakap, benda-benda ni lah. Okey, sekarang kita tengok contoh lain pula yang berkaitan dengan pertuturan. Gagap. Nama klinikalnya, gangguan kefasihan permulaan kanak-kanak. Fokusnya dekat sini ialah gangguan pada kelancaran percakapan yang normal. Sekali lagi, cuba tengok betapa spesifiknya manual ni. Dia bukan setakat cakap, orang ni gagap. Tak, dia bagi contoh yang kita boleh nampak dan dengar. Macam ulang-ulang bunyi atau tukar perkataan lain semata-mata nak elak sebut perkataan yang susah. Terperinci macam ni lah yang penting supaya diagnosis tu tepat, bukan sekadar label je. Jom kita beralih pula kepada gangguan mood untuk tunjukkan betapa luasnya skop dalam manual ni. Untuk gangguan bipolar I, ada satu ciri utama yang sangat-sangat spesifik. Mesti ada sekurang-kurangnya satu episod manik.
Yang ni detail yang sangat penting. Ini bukan insomnia biasa tau, yang mana badan dah penat tapi otak tak boleh off. Tak. Dalam episod mini, orang tu mungkin rasa dia tak perlu tidur langsung. Boleh berjaga berhari-hari tapi tenaga masih melimpah ruah. Perbezaan kecil macam ni lah yang boleh ubah terus diagnosis dan cara rawatan. Okey, seterusnya, satu perkara yang sangat-sangat penting, sesuatu diagnosis tu tak boleh dibuat macam tu je, terasing daripada semua benda lain. Ia mesti dan wajib ambil kira konteks penuh seseorang tu. Budaya dia, jantina dia, umur, keadaan hidup dia, semua sekali. Petikan ni memang padu. Ia satu peringatan yang kuat untuk semua ahli klinikal kat luar sana. Kau kena faham dulu latar belakang budaya seseorang sebelum kau labelkan kepercayaan dia sebagai delusi. Konteks bukan sekadar penting. Dalam kes ni, ia adalah segalanya. Faktor macam jantina tu sama pentingnya. Contohnya, kita tengok autism didiagnosis 4 kali lebih kerap pada lelaki berbanding perempuan. Dan di DSM-5 ada catat ini mungkin sebab kanak-kanak perempuan yang tak ada masalah intelek atau lambat bercakap, simptom diorang mungkin lebih halus. Jadi mereka lebih mudah terlepas pandang. Satu lagi realiti klinikal yang penting, keadaan kesihatan mental ni jarang datang sorang-sorang macam demam biasa. Selalunya yang lebih macam ada alahan dan asma serentak. Konsep ni kita panggil comorbidity dan ia sebenarnya sangat biasa berlaku. Ni contoh yang jelas. Lebih kurang separuh daripada orang yang didiagnosis dengan gangguan koordinasi perkembangan, senang cerita, masalah dengan kemahiran motor, juga cukup kriteria untuk ADHD. Penting untuk kita tahu pasal pertindihan ni sebab bila kita rawat satu keadaan, ia mungkin boleh bantu keadaan yang satu lagi. Atau mungkin perlukan satu pelan rawatan yang gabungkan kedua-duanya sekali. Okey, untuk bahagian terakhir, jom kita pandang ke depan sikit. Sangat penting untuk kita faham yang DSM-5 ni bukanlah kitab suci yang tak boleh diubah. Anggap je ia macam edisi terbaru sebuah peta. Ia peta terbaik yang kita ada sekarang, tapi ia akan sentiasa dikemas kini bila kita dah teroka lebih banyak kawasan baru. Jadi inilah mesej utamanya. Manual ni memang direka untuk sentiasa berkembang. Setiap kali ada penemuan baru dalam genetik, setiap kali imbasan otak bagi kita gambaran yang lebih jelas, semua ni berpotensi untuk tulis semula bab-bab dalam DSM version akan datang. Garis masa ni tunjukkan evolusi tu dengan jelas. Tengok je jurang hampir 20 tahun antara DSM-4 dan DSM-5. Dari segi sains otak, tu macam lompat dari zaman batu ke zaman angkasa lepas. Kemajuan dalam pengimejan otak dan genetik dalam tempoh tu memang tak terhingga. Cuba bayangkan apa pula yang kita akan belajar dalam 20 tahun akan datang dan macam mana ia akan ubah peta ni sekali lagi. Dan ini tinggalkan kita dengan satu soalan terakhir untuk difikirkan bersama. Bila sains makin maju dan berjaya bongkar lebih banyak rahsia otak daripada satu gen sampailah ke litar saraf yang rumit, macam manakah peta yang kita guna untuk faham minda kita, iaitu DSM, perlu dilukis semula. Persoalannya bukan lagi jika ia akan berubah, tapi bagaimana? Dan hanya masa yang akan tentukan jawapannya.